chasing morning light. Good morning guys. Pagi ni DK akan ke Sunli Jaya yang terletak di Sungai Dua. So basically Sunli Jaya ni dia buat celebration lah, ulang tahun ke-20. Ke-20 dia bertapak di seberang Jaya pula, di Sungai Dua. 20 tahun dah dia bertapak di Sungai Dua. Jadi dia nak buat penghargaan sikit kepada customer dia, dan juga dia ada buat sedikit test ride untuk motor Aveta. Ada Nova 160, 250, lepas tu ada Marvel 150, dan juga ada cabutan bertuah. Ada dia punya aktivitis dia yang dia buat standard lah, macam motor day macam tu lah. So DK sekarang ni dalam perjalanan on the way nak ke lokasi. Okay, jom kita terus ke lokasi. Okay guys, sampai dah kita di Sunli Jaya Sungai Dua. Jom kita masuk, jom, let's go. Okay, so basically dekat sana dapat ada servis percuma, dan ni dia punya booth dia. Lepas tu yang ni test ride untuk Marvel 160 dan 250 pergi mana dah. Okay, so ni dia punya pertandingan mewarna. Dia memulakan pertandingan mewarna. Okay, ni dia punya stage. Jadi semua tenaga kerja. Jaya, Sunli Jaya Sungai Dua. Semua customer Sunli Jaya di hari ulang tahun ke-20 Sunli Jaya. Alright, kita makan dulu. Bos pun kalut sikit, tapi tak apa. Jadi dia punya customer dan juga kawan-kawan dia support mai makan. Itu yang dia nak. Dan juga seterusnya gimmick perasmian dan juga acara pemotongan kek. Dengan itu dipersilakan. Selamat tengah hari dan salam sejahtera kepada semua hadirin yang saya dihormati. Perjalanan anda bermula dari sini. Sekian, terima kasih. 20 tahun Sunli Jaya Motor. Terima kasih diucapkan kepada semua yang turut terlibat. Ongkuat ni. Okay. Sekarang ni kita dah buat pemotongan kek. Interview daripada atas. Baik interview ni. Happy birthday to you. Okay. Happy birthday. Okey, penghargaan yang diberikan oleh Sunli Jaya Motor kepada supplier, kepada orang yang support daripada belakang lah. Ni dia sertifikat dia. Alright. Okay, one more time. Sunli Jaya, boleh. Okey, DK sekarang ni bersama dengan dua orang kuat Sunli Jaya, iaitu bahagian media dan bahagian marketing. Jom kita perkenalan dengan mereka dan tengok apa mereka nak sembang kat kita dah. Kita pergi kat bahagian marketing dulu dah. Bahagian marketing dulu. Ini dia. Hai.
Nama saya Azira. Saya marketing daripada Sunli Jaya Motor. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada customer dan rakan-rakan niaga yang lain yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Majlis pada hari ini berjalan dengan lancar dan seperti yang kita rancang. Boleh tengok tu dekat semua, boleh tengok tunjuk ramai customer. Pada mulanya saya agak takut sedikit, kebimbangan, takut tak mencukupi orang, tapi bila saya tengok hari ini alhamdulillah, dan cuaca pun baik sangat dan memberi kerjasama yang baik kepada kami. Terima kasih semua. Okey, hai, saya Muhammad Taufik. Saya live host Sunli Jaya Motor Sungai Dua Batu, Pulau Pinang. Terima kasih atas sokongan customer-customer Sunli Jaya Motor, dan terima kasih juga kepada Abang DK kita sanggup bersusah payah my support dekat kedai kita ni di Sunli Jaya Motor Sungai Dua Batu, Pulau Pinang. Jadi akhir kata, saya nak ucapkan kalau siapa-siapa yang nak motor boleh mai beli dekat kedai kita. Okey, terima kasih banyak-banyak. Bye-bye. Okay, sekarang ni sesi jabatan bertuah. First dapat servis voucher, lepas tu dan seperti yang diiklankan lah. Bermula dengan huruf D. Okey, ni dah ada pemenang kita, motor Karisma. Terbaik. Okey, settle. Budak yang dapat Karisma tu muda lagi, jadi motor tu akan guna baik. Okey guys, sampai di sini saja hari ini. Event berjalan dengan lancar. Sambutan 20 tahun Sunli Jaya telah berada di sini dan dia telah buat macam-macam. Terima kasih kepada customer-customer dia, dan juga dia dah buat sales, dan cuaca pun dah makin gelap. Dan jom kita bye-bye, sayonara dulu. DK BT Motor signing out from Sunli Jaya Motor.